Setelah insiden komentator salah sebut nama Presiden Indonesia, suasana KTT ASEAN di Malaysia makin panas. Tapi tiba-tiba, Donald Trump berdiri dan berkata, "Prabowo is a great leader and my friend." Trump memuji peran besar Prabowo dalam perdamaian Timur Tengah, bahkan menyebutnya pemimpin dengan pengaruh luar biasa. Momen ini langsung jadi sorotan dunia, apalagi di tengah kontroversi kunjungan Trump yang sempat ditolak masyarakat Malaysia. Jabatan Penyiaran Malaysia memohon maaf atas kesilapan yang berlaku dalam siaran langsung RTM sempena sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang berkaitan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Berdasarkan siasatan dalaman, terdapat kesilapan oleh pengulas siaran yang telah menyebut nama Perdana Menteri Singapura sebagai Lee Hsien Loong, sedangkan Perdana Menteri Singapura yang terkini ialah Lawrence Wong. Pihak RTM memandang serius perkara berkenaan dan tindakan sewajarnya telah diambil. RTM dengan ini memohon maaf kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Republik Singapura serta semua pihak yang terkesan akibat kesilapan berkenaan. RTM juga akan terus meningkatkan kawalan editorial dan semakan fakta bagi memastikan setiap maklumat yang disampaikan adalah tepat serta berintegriti. RTM ni stesen TV kerajaan tau, bukan swasta. Ini sangat memalukan. Minta maaf macam mana pun, reputasi stesen TV kerajaan dah rosak. Salah nama presiden, salah nama negara, salah bendera negara adalah kesalahan yang sangat bodoh kerana ia merupakan maklumat utama untuk setiap negara. Apatah lagi kesilapan yang macam ni dibuat dalam program yang besar. Kerajaan selalu minta rakyat semak dulu sesebuah maklumat sebelum disebarkan. Tapi malangnya stesen TV kerajaan sendiri yang buat kesalahan tak masuk akal ni. Dengan Indonesia pula tu jadi lagi isu. Dahlah mereka ni seteru utama kita. Dan yang tak boleh belahnya, sat lagi yang kena Anwar Ibrahim. Disebabkan mereka yang buat, Anwar juga yang kena. Okay, latar belakang kami berkumpul hari ini untuk menzahirkan penentangan, penafian dan pengecaman terhadap kuasa terzalim di dunia, iaitu imperialisme barat Amerika Syarikat yang merupakan kuasa di belakang segala kejahatan dan kezaliman di dunia ini. Dan saya sebagai rakyat Malaysia mengecam sangat-sangat tindakan Perdana Menteri kita menjemput dan mengundang secara mesra Presiden Jahanam celaka datang ke negara kita. Dan pada hari ini saya sangat bangga kerana ramai juga rakyat yang turun walaupun dikekang dan dihalang dan diintimidasi dan ditakut-takutkan oleh pihak polis. Saya sangat-sangat bangga kerana berani menonjolkan diri, menunjukkan solidariti, dan saya ingin memesan bahawa ini bukanlah pengakhiran perjuangan. Saya sokong Trump datang ke Malaysia dan saya juga sokong demonstrasi anti-Trump, demonstrasi sokong Palestin atau apa sahaja jenis demonstrasi yang rakyat nak buat. Kerana ini adalah negara demokrasi, negara yang memberi hak kebebasan bersuara. Semua orang ada hak untuk buat protes. Siapa kamu nak halang? Lepas tu kalau dia nak protes dekat mana pun ataupun tempat yang agak berdekatan dengan program ASEAN pun, apa masalahnya? Saya yakinlah orang-orang yang buat protes ni takkan pergi serang Trump pun. Saudara-saudari, protes dekat Malaysia ni tak sama yang macam dekat Amerika dengan Barat tu tau. Dekat sana jauh lebih ekstrim tau tak? Orang kita ni pun masih berhemah lagi. Tak pernah lagi saya tengok ada orang politik yang kena sigung ataupun kena lempang dengan orang yang buat demonstrasi ni semua. Tak pernah lagi saya tengok. Rakyat ada hak untuk bersuara. Seperti mana saya menyokong kehadiran Trump ke Malaysia, seperti itulah mereka juga ada hak untuk tidak menyokong Trump datang ke Malaysia, dan mereka juga ada hak untuk buat protes. On Gaza, we welcome your comprehensive plan to end the Gaza conflict. It has given the world a glimmer of hope that even in the most intractable conflicts, diplomacy and determination can prevail. And we trust that with your leadership, Mr. President, we'll achieve a just and durable peace. Today's signing represents just one of 8 conflicts that we've ended in 8 months of the Trump presidency. I'm very honored to have done it. We saved millions of lives. That also includes the end of the war in Gaza. We've signed a very strong agreement. We have 59 countries involved, and we have numerous of them right here at this table. Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo,
of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi negara kita apabila Malaysia menjadi tumpuan satu dunia, memandangkan seorang pemimpin yang paling berkontroversi dekat dunia iaitu Donald Trump menjejakkan kaki secara rasminya dekat Malaysia. So macam kita tahu, Donald Trump ni dia adalah seorang figura yang paling kontroversi dekat dunia pada hari ni. Jadi bila dia datang ke Malaysia pun, tumpuan satu dunia pun terarah kepada kita. Ini adalah 3 perkara yang kita kena ambil tahu mengenai lawatan Donald Trump ke Malaysia. Yang pertama sekali, ini adalah satu lawatan rasmi sulung Donald Trump sejak kembali ke White House, dan juga yang pertama kali dia pergi Malaysia, yang mana ini adalah hentian yang paling penting dalam siri lawatan ke Asia. Ketibaan dia dekat KLIA pagi tadi disambut oleh PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beberapa Menteri Kanan, dan ini bukan sekadar lawatan diplomatik biasa Akan tetapi ini juga satu simbol kebangkitan semula pengaruh Amerika dekat Asia Tenggara. Sebab kalau kita perhatikan, selama bertahun-tahun Washington punya pengaruh dekat Asia Tenggara ni dah macam sejuk. Yang kedua pula, lawatan ni menandakan satu usaha Washington untuk menghidupkan balik semula hubungan strategik dengan Asia Tenggara selepas agak dingin sejak beberapa tahun yang lalulah, dengan konflik global yang kita boleh katakan makin tegang daripada Timur Tengah sampailah ke Laut Cina Selatan. Amerika Syarikat dia nampak Malaysia sebagai rakan yang penting yang boleh mainkan peranan seimbang di dalam rantau ni. Trump juga dijangka untuk menghadiri perbincangan tertutup dengan pemimpin ASEAN untuk berbincang pasal isu-isu yang panas sekarang ni, iaitu yang berkaitan dengan tarif, pelaburan teknologi dan juga isu keselamatan serantau. Ataupun dengan kata lain, Amerika Syarikat mula sedar bahawa Asia Tenggara ni adalah antara nadi utama ekonomi dunia, dengan rantau ni dijangka menyumbang lebih 15% KDNK global menjelang 2030. Okey guys, yang ketiga yang paling menarik iaitu Trump akan menyaksikan satu momen bersejarah dekat Kuala Lumpur yang dipanggil sebagai Kuala Lumpur Accord, iaitu di antara Thailand dan juga Kemboja, yang mana perjanjian damai yang bersejarah selepas pertikaian sempadan selama berdekad-dekad. Malaysia pula dipilih sebagai lokasi yang neutral dan berpengaruh dalam ASEAN. Jadi secara tak langsung lawatan Trump kali ini bukan sekadar simbolik, penting di dalam geopolitik Asia. Tadi berlaku dalam meeting tadi. Apa tadi yang disampaikan? Baik, bagus, baik. We support the continued US engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States, and we were very happy that the US has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you.